Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi untuk kali ni. Kat depan ni kita nak buat review pasal helmet daripada Greatshaw ni. Kalau korang nak tahu apa yang kita nak cerita pasal helmet ni, kita roll credit dulu. Okey, baik. Kita berjumpa lagi untuk video review kali ni. Okey, macam yang korang tengok dekat depan ni, kita ada 3 biji helmet Greatshaw. Model yang sama, cuma colour yang berlainan. Model Geyser dekat depan ni, model Geyser. Geyser version 2 ataupun Geyser 2 lah. Tapi kita panggil V2 punya lah, sebab V1 punya sebelum ni dah ada dah. Ni dia datang pula dengan yang V2. Okey. Banyak juga dia punya perubahan. Tapi kalau ikutkan benda yang sama dia adalah material dia. Material dia pakai material polycarbonate, standard lah, open face pakai polycarbonate. Lepas tu dia ada pertambahan dekat visor. Bahagian visor dia dah upgrade. Visor dah upgrade, dia punya ventilation, ventilation. Tapi yang paling best sejuk geng. Ventilation dia atas ni dah padu, atas ni ada lagi, belakang pula ada exhaust. Lepas tu kita nak cerita pasal design dia. Design dia cun geng. Visor pun sampai ke dagu. Sebelum ni visor dia bulat. Kali ni dia buat visor dagu. Visor dagu pula. Visor sampai dagu. So penuh lah sampai sini. Sebelum ni sampai sini kan, ngam-ngam kan. Bulat nampak macam standard lah, helmet lama-lama lah. Sekarang dah pakai baru punya. Visor dah panjang. Lepas tu padding dia pula, dia dah upgrade. Padding dia lagi best. Lagi mampat. Lepas tu lagi selesa lah. Smooth je. Ni padding dia mesti boleh buka. Kalau misal kata korang nak basuh ke, nak maintenance ke, nak service ke, boleh cabut padding dia. Ada pakai slot button. Buka dia macam ni. Nampak tak? Boleh buka. Kalau nak masuk kan, masuk balik. Masuk dekat slot dia, tekan. Dah siap. Cerita pasal dia punya bentuk. Lepas tu dia ada pertambahan spoiler. Dia upgrade spoiler, nampak ni. Nampak lagi garang lah daripada tepi. Macam ni, tajam bawah ni, dia tarik ke belakang. Bawah angin sedap macam tu. Ini belakang dia. Korang jangan risau, untuk Greatshaw ni, helmet ni dia dah ada dengan sirim. Sebab ni helmet lokal ataupun Malaysia punya buatan. Dia memang dah ada sirim lah. Dapat sirim. Okay, mesti selamatnya, InsyaAllah. Geyser ni dia masih lagi menggunakan dia punya double D ring. Sama juga macam V1, dia pakai double D. Lagi selamat, dia tak pakai clip. So korang punya cengkaman untuk bila ikat tali tu lagi kuat lah. Tak mudah jatuh ataupun tak mudah buka. Lepas tu kalau kita nak cerita pasal dia punya colour, untuk visor lagi. Untuk Geyser V2 ni dia ada 2 tambahan colour baru. Ini colour yang paling famous lah, Nado Grey. Nado Grey ni adalah colour yang paling top, paling laku keras. Boleh kata colour ni colour selamat lah. Kalau korang pakai motor apa-apa pun boleh masuk semua colour. Okay, dia ada tambahan colour. Dekat depan ni kita ada colour Alaska. Alaska ni dia macam colour sesumpau, macam chameleon lah, chameleon. Dia macam ada purple, ada hijau sikit, ada macam sekali pandang macam ada biru, ada biru-biru, hijau, macam two-tone lah, colour two-tone. Okay, yang ini Alaska. Yang dekat tengah-tengah ni kita ada colour turquoise blue. Dekat turquoise ni pula, dia colour kalau sekali pandang macam colour hijau, tapi kalau pandang betul-betul dia macam ada purple-purple sikit. Okay. Ini 2 ni antara colour baru lah. Dia ada 6 colour. Dia ada colour hitam, hitam kilat, hitam matte, ada colour putih gloss. Biasa nombor 4 colour grey lah. Grey, turquoise dengan Alaska, 6 colour. Kita nak cerita benda yang paling best sekali. Semestinya korang nak tahu kan harga dia berapa kan. Untuk helmet Greatshaw V2 ni, Geyser V2 ni, harga dia adalah 229. Tapi kalau korang beli sekarang dengan harga 229 ni, kita akan bagi satu visor free, visor smoke.
Kita bukan bagi visor biasa-biasa, kita bagi smoke-nya. Takkan korang nak pakai helmet cun, visor clear. Clear mah. Kena pakai visor smoke, barulah cun. Tak adalah panas sangat. Sekarang ni cuaca panas. Tambah pula tak menentu. Pakai visor smoke, siang malam boleh pakai. Ini adalah visor smoke untuk Gregshaw Geyser. Untuk model ni dia boleh masuk 3 model. Boleh masuk Geyser, boleh masuk Geyser 2, boleh masuk Geomax ataupun Genex. Genex tu atau Geomax tu model yang ada double visor lah. Kalau korang tengok, korang tahu lah. Boleh pakai visor yang sama. Dia boleh share. Masuk macam ni, pasangkan, barulah nampak handsome. Okay, dengan harga 229 ni korang akan dapat visor dan juga Geyser. Nampak? Balik-balik sebut visor. Kamu tak faham. Untuk harga 229 korang akan dapat helmet dan juga visor smoke. Jadi kalau siapa nak dapatkan boleh datang Motogear Malaysia, ataupun boleh beli dekat kita punya online store, boleh beli dekat kita punya website, Shopee, Lazada, nak direct kedai pun boleh. Boleh WhatsApp kita, WhatsApp staff, cakap saya nak offer untuk Geyser V2. Untuk helmet Geyser ni, saiz dia bermula daripada saiz M sehingga 2XL. 2XL paling besar. Kita akan jumpa dekat next video. Kalau nak tahu next video tu video apa, jangan lupa like, komen dan share dekat video ni. Jumpa lepas ni. Ciao.